Ada beberapa cerita benar pemimpin-pemimpin negara dan negeri yang kita tengok dia hebat tau, tapi rupanya kenapa jadi, maknanya sebab tu saya selalu fikir pemimpin-pemimpin gerakan Islam yang hebat ni, dia jauh lebih hebat lah sebenarnya daripada pemimpin yang sedia ada. Kerana banyak pemimpin-pemimpin yang most of the tindakan dia tu sangat, orang kata, dibentuk oleh perangai dia, tapi oleh kerana dia dah terletak di situ, orang follow je lah. Tak bijak pun, orang kata tak bijak pun, tapi pasal kuasa tu ada. Jadi sebab tu kita sangat mengimpikan waja'alna lil muttaqina imama ni. Kerana kalau semua tempat-tempat yang strategik ni diisi orang yang paling basic dia bagus dan sebagainya, dia akan lebih selamat. Cuma kita tak ada jaminan bahawa orang yang begitu boleh bertahan dengan benda-benda lain yang ada dalam kuasa itu. Kuasa itu bermakna bukan hanya kuasa untuk buat sesuatu. Kuasa itu bermakna dia akses dengan pelbagai kemudahan, pelbagai pujian, pelbagai kedudukan, pelbagai itu, yang di situ dia tewas. Maknanya nak buat sesuatu perlu dah kita develop. Okey, ada dengan orang tu, tapi menghadapi sesuatu dengan kedudukan tu,